hakikat kepada diri. Bacalah apa yang ada pada dirimu tu, iaitu baca kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar dan kalam. Apa yang ada pada dirimu tu. Bagaimana nak baca itu tak berhuruf, tak bersuara tu? Bacalah dengan nama Tuhanmu. Dengan nama Tuhan. Nama tu nama apa? Nama Allah. Alif lam lam ha. Apa tu nama-nama Allah? Alif lam lam ha tu, kalau memahami hakikatnya bahawa alif tu zat, lam tu sifat, lam tu asma, ha tu af'al. Bacalah melalui zat, sifat, asma dan af'al tu. Untuk membaca apa? Baca 7 sifat makni yang ada pada dirimu tu. Yang mendengar, melihat, berkata-kata, kudrat, iradat, berkehendak, hayat yang hidup tu. Baca yang tak berhuruf, tak bersuara tu. Dia bukan tulisan tekat batu tulis, atau kat kertas tulis bacaan, suruh baca bacaan ayat tu. Itu supaya menilik pada diri sendiri, supaya membaca diri sendiri. Leburkan diri sendiri, yang ada hanya yang ada saja boleh membaca yang ada.